Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Jumaat 26 September 2025 jam 8 pagi bertempat di Surau At-Taufiq, Taman Air Manis. Kaum muslimat berkumpul di sini untuk mengadakan perarakan Maulidur Rasul dan majlis musabaqah. Ahli jawatankuasa muslimat yang dipengerusikan oleh Ustazah Maliza dan ahli jawatankuasanya telah mengadakan musyawarah kecil baru-baru ini pada 25 September 2025 bagi membincangkan majlis ini berjalan dengan jayanya. Bagi saya, jawatan kuasa ini berjaya mengumpulkan ramai kaum muslimat di Taman Air Manis dan mengeratkan silaturahim sesama mereka. Perarakan ini bermula dari surau melalui rumah-rumah taman di Jalan 5 dan berakhir di Surau At-Taufiq, Taman Air Manis. Mereka berselawat di sepanjang berjalan berpakaian jubah putih bertudung hijau dengan penuh bersemangat. Saya sempat menemu ramah orang kuat muslimat Puan Saliah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah lah kita sama-sama meraihkan Maulidur Rasul. Selepas ini kita akan mengadakan musabaqah antara geng-geng ngaji kita lah dekat Surau At-Taufiq. Menurut Puan Saliah, para peserta musabaqah akan disemat bunga kuning sementara ahli jawatankuasa disemat bunga berwarna merah. Persiapan telah bermula dari semalam seperti astaka, hadiah, susun atur dan tugas-tugas setiap ahli jawatankuasa. Ella, siapa buat ni? Siapa buat ni? Ella buat kan? Ha? Oh, cantik ya. Bila buat dia? Juri hari ni siapa? Juri hari ini kita panggil Ustaz Ahmad. Ya, Ustaz Ahmad. Sila. Ustaz Ahmad. Juri. Pihak jawatankuasa telah menjemput Ustaz Muhammad Azri, seorang yang berpengalaman sebagai juri. Pegang Quran ni tentu masuk tanding. Tak. Saya pembuka majlis saja. Ha? Pembuka majlis saja. Pembuka majlis. Salah cakap saya. Ini sebab kita pilih murid-murid je. Yeah. Sebab bagi dia orang semangat nak belajar. Berapa orang peserta musabaqah? Ada 6 orang peserta semuanya. 6 orang peserta. Iya. Menurut Puan Saliah, seramai 6 orang peserta akan diperdengarkan bacaannya pada kali ini. Mereka ialah Puan Nurhanizah binti Syuib, Puan Rosmila binti Zakaria, Puan Zainah binti Majali, Puan Asfah binti Hasan, Puan Syikmah binti Asmari dan Puan Kalsum binti Baharudin. Alhamdulillah, majlis musabaqah peringkat Taman Air Manis selesai. Dari segi tajwid, maknanya perlu diperbaiki lagi. Perlu diperbaiki lagi tentang nun mati dan tajwid, mad, hukuman dan idgham mana gunnah. Kemudian segi kelancaran perlu maknanya kita membiasakan diri senada. Kalau suara tu kita baca senada, dia ada rentak dia. Sebenarnya mana dia punya fasahah. Makhraj huruf tu sangat penting kita jaga. Okay, tapi macam mana pun alhamdulillah saya ucapkan tahniah. Menurut Ustaz Muhammad Azri, beliau berpuas hati prestasi yang ditunjukkan oleh para peserta.
Ada beberapa bahagian dari segi kelancaran dan hukum tajwid perlu dibaiki. Maras huruf penting dijaga. Banyakkan latihan di mana keluarnya huruf. Perasaan. Okey. InsyaAllah okey. Boleh. Rasa yakinlah. Okey ke? Okey. Debor. Pernah masuk bertanding? Tak pernah. Ni Puan pernah masuk bertanding? Tarano tak pernah lah. Tak pernah. Pernah masuk bertanding? Tak pernah macam Tak apa, berani Puan. Pernah masuk bertanding? tak pernah, cik. Berani. Juri sedang buat pematahan. Setelah selesai bacaan daripada Korea. Hadiah satu hati jatuh kepada Puan Kalsum binti Baharudin. Silakan. Alhamdulillah. Ania. Seterusnya sagu hati yang kelima dipersilakan Puan Zainah binti Marjali. Alhamdulillah. Tahniah rezeki. Okey. Seterusnya sagu hati yang keempat dijemput Puan Cik Mah binti Asmawi. Alhamdulillah. Tahniah. Peserta yang mendapat tempat ketiga ialah deng 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 deng. Tempat ketiga jatuh kepada Puan Nur Aniza binti Syuib. Persilakan dan segala hadiah untuk Puan. Alhamdulillah. Tahniah. Okey. Seterusnya naik Johan tempat kedua yang berjaya melayakkan diri untuk wakil Surau Al-Taufiq ke peringkat yang lebih tinggi. Dipersilakan kepada Puan Asmah binti Hasan. Alhamdulillah. Tahniah. Berkat istiqomah. Alhamdulillah. Rezeki menyebelahi Puan. Alhamdulillah. Johan pertandingan Musabaqah Muslimat Taman Al-Taufiq Surau Al-Taufiq tahun 2025 jatuh kepada Puan Rusmila binti Zakaria. Alhamdulillah. Syukur. Alhamdulillah. Rezeki. Alhamdulillah. Syukur dah datang. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. 1, 2, 3. Okey, selesai sudah majlis tilawah Musabaqah Al-Quran Zaman Manis. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.